Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Izani Alisha binti Wan Isyamuddin selaku sebagai pengacara anda pada hari ini akan membincangkan tentang kebergantungan generasi Alpha terhadap teknologi digital bersama seorang pempengaruh muda. Mari kita mendalami ilmu ini. Saya Nurul Syirah binti Muhammad Syazwan sebagai pempengaruh hari ini. Sangat berterima kasih dan berbesar hati untuk berkongsi pendapat saya tentang topik hari ini. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan generasi Alpha? Generasi Alpha ialah golongan yang lahir sekitar 2 tahun 2010 dan ke atas. Mereka membesar dengan teknologi seperti telefon pintar, internet dan media sosial sejak kecil lagi. Bagaimanakah teknologi digunakan dalam kehidupan harian mereka? Teknologi digunakan untuk pembelajaran, hiburan, komunikasi dan urusan harian. Media sosial dan aplikasi digital menjadi sebahagian penting dari kehidupan mereka. Apakah kesan positif teknologi terhadap pendidikan? Teknologi memudahkan pelajar mendapatkan maklumat, menjadikan pembelajaran lebih interaktif serta meningkatkan kemahiran digital. Adakah terdapat kesan negatif? Ya, penggunaan teknologi secara berlebihan boleh menyebabkan ketagihan media sosial, kurang fokus belajar dan kurang interaksi secara bersemuka. Apakah kesannya terhadap Malaysia? Ekonomi teknologi berkembang dengan pesat dan peluang pekerjaan teknologi semakin meningkat. Namun, jurang antara bandar dan luar bandar masih menjadi cabaran. Apakah langkah yang boleh diambil? Ibu bapa dan sekolah perlu memantau serta mendidik generasi Alpha bila menggunakan internet secara bijak dan terancang. Sebagai penutup, apakah harapan saudari? Saya berharap generasi Alpha dapat menggunakan teknologi secara berhemah serta menjadi generasi yang lebih berilmu serta berdaya saing. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Sekian sahaja audio siar kita pada hari ini.